Eh, oh ni. Mau apa ni? Nak buat apa? Tengok ni kau. Kira bintang. Kira bintang. Kau tak ada kerja? Bukan. Malam ni free, malam ni cuti. Free? Cuti lah esok ni mah. Apa panggil? 1 bulan. Gomen lah? Teman. Wow. Lepas tu bini order pula. Bini order? Minta perabot baru. Bini order mana? Shopee? Order Shopee lah? Ah, Adult toy? Bukan? Astagfirullahaladzim. Apa dah? Dah, bini kata pergi cari perabot. Esok nak ni. Nak apa? Cuti. Dia nak masuk perabot baru. Oh, setiap kali cuti masuk perabot baru? Tak ada, okey esok lah. Gaji pun dah hujung bulan kan. Ngam lah. Dia terus pau. Raya tu beli dah? Raya tu tak beli lagi. Aku ada satu kabel kuat. Kabel kuat. Kabel kan, India punya kabel nolong. Tapi tak banyak banyak. Tak banyak mana, tapi boleh lah. Kita ada dekat ni MRS Prabot ada pembukaan gudang esok 1 Mei. Lepas tu dekat pembukaan gudang tu setiap pembelian akan dapat apa? Akan dapat macam-macam. Hang beli yang dapat belakang tu, dia dapat hadiah. Dapat hadiah. Lepas tu contoh hang macam hang nak beli tilam kan, nak beli tilam. Hang beli tilam 990, hang dapat katil, hang dapat almari, lepas tu hang dapat moang seorang lagi. No. Lepas tu kalau macam hang rumah sewa ni. Rumah sewa malas cerita. Kalau hang baru buat rumah, hang bayar 2,990 kot. Hang dapat perabot semua. Paling aku kering rumah semua hang dapat. Tak faham yang kata beli tilam tu dapat katil. Cerita hampir ni. Okey, macam ni. Okey, hang ada duit, hang pegang duit hang. Sampai dekat gudang perabot MRS tu, dia bagi salam. Assalamualaikum, saya nak beli tilam. Jadi pakai abang 990. Hang bagi duit hang. Hang bagi tilam. Tiba-tiba duduk laluri ada 3 benda. Tilam, katil dengan almari. Katil almari tu dia bagi lah, free lah. Lah bodoh ni. Apa bangang kan? Lambat tu. Lambat. Bayar SPM pun. Benda free takut orang sampai-sampai rumah dia. Abang macam gomen tu tapi lambat kot benda ni pun. But esok ada macam-macam. Ada Ustaz Pidui dah, Ustaz Yakub. Lepas tu Bella Pak, Bella Chow. Ada Chow, Bella Chow. Lepas tu ada apa lagi tau? Paling tak best ni tu pengurusi tunggal agama. Tak dia nak pergi ke tak? Dah, pergi lah. Esok dah. Setiap pembelian ada hadiah. Dia punya tagline dia macam mana? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang mana tahu melu tanpa kali belakang ni dia.